Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku akan terbang jauh. Yalah, first time terbang jauh. Biasanya dia terbang dalam paling jauh pun 4 jam je kot. Sekarang ni lebih daripada 4 jam. So memang excited jugalah. Dan this first time aku naik flight lain. Biasa aku naik Air Asia je. Banyak kali, beratus-ratus kali Air Asia. So kali ni try Turkish Island. Aku akan turun Istanbul, kemudian aku akan pergi ke negara Europe lah. Nanti aku akan beritahu negara mana aku pergi. Okay, ciao. Ulaşmak için kırmızı şeridi veya maskeyi çekiniz. Uçağımızda 4 sağ 4 sol tarafta olmak üzere 8 adet acil çıkış kapısı bulunur. Çıkış yönünüzü gösteren birkaç ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek en yakın çıkışa ait birkaç ışıkları destekler. Rezeki. Alah, dapat rezeki rumah diri macam ni tak? Allah. Salji. Awas. Salji terlampau tebal, so kami terpaksa tukar landasan, tukar dia punya terminal. Salji tebal, Allah, penuh salji. Tengok tu salji, kena turun banyak ni salji. Alhamdulillah sampai dengan selamat, berjaya sampai dekat Istanbul. Ya Allah, tengok salji tu. Aku teruja daripada flight lagi tengok salji ni. Allah. Wah. Teruja daripada atas kapal terbang lagi. Salji, tengok banyaknya salji. Allah, bestnya. Sampai di atas tengok salji berterbangan ni. Ya Allah, berhati rezeki sangat. Rezeki Allah. Rezeki salji. Terabangan salji. Ini Singapura. Bawah juga sangat lawa. Support dia besar, tapi macam agak gelap suram. Ada lampu sangat.
Festival pelepasan. Cantik tengok salji sepanjang-panjang. Wah. Wah, salji. Very rush. Tengok. Oh, salji. Salji tebal yang turun. Salji tebal. Alhamdulillah, selama 11 jam aku berada di flight. Sekarang ni berada di Turki. Ni dia punya apa panggil airport Turki. Sekarang ni 11 jam aku berada, 11 jam 6 minit berada. Dan kat luar tu salji yang sangat tebal. Nanti aku tunjuk salji untuk korang bersabar ya. Okay, take us all. Suka gila aku dapat salji turun weh. Salji tebal dengan salji lebat sangat. Tengok, berasap kami. Berasap. Oi, gila terbaik lah. Ya Allah, sejuk. Gila. Terbaik lah. Hanya pakai t-shirt ya? Pasal aku punya timbangan. I'm just wearing t-shirt. See? When everyone else like wearing their, winter jacket. Dia hebat. Dia memang hebat. I pakai my skin is Dia pun tak kulit biawak. Kulit biawak. Gila berasap weh. Ya Allah. Atas tu ada salji. Kenapa kita nak tengok atas? Atas tu ada salji. So kita nak naik metro sekali. Ini metro? Oh, metro kiri. Oh, no, atas tu metro. Naik atas ke? Ya, kena naik atas tu tengok tu. Janganlah ke kiri ni lah. Aku punya ni jadi bingung. Sejuk sangat ke? Dia nak ke kiri lah. Kiri tu aku cakap yang atas tu. Agaknya ke bawah kot. Apalah. Yang penting mulut aku berasap. Gila lah, terbaik. Okay, ciao. Okay, kita ke metro dia. Naik benda tu lah. Malah nak jauh. Sekarang kita ke metro dia. Ni Lawa Istanbul. Airport dia. Kita tengok airport Istanbul macam mana. Airport Istanbul seperti ini. Oi, best gila. Syah. Kenapa kau punya gimbal ni macam taik? Tak. Nampak tak? Nampak. Nampak. Tapi dia cair dah salji dia. Cepatlah basah weh. Aku tak faham kenapa jadi macam ni. Hari tu okey. Oi, gila tengok salji. Terbaik lah. Oh, nice. Salji. Alamak, berair dah salji dia. Basah dah. Salji turun. Love it very much. Sangat suka weh. Pot dia. Apa dia? Ada untuk beli kad kat sini, ni metro dia. So kita akan beli kad dahulu. Saya masukkan 100 tu, dia ada 60 lira dalam ni. So 40 lira untuk kad, 60 lira untuk tu. Cuma nak tahu berapa harga dia saya tak tahu. So kita kena tengok how much dia punya ni Okay, tengok ni dia orang buang duit. So untuk wishes. Ni LRT kita orang
Okay. Sorry. Somehow, Alhamdulillah, we somehow managed to step our foot on Istanbul soil. Kan, dapat juga. Sebab kita orang tak boleh nak jalan sangat tau. Sebab hujan. Mulanya masa tengah turun daripada flight tu, turun tu sebenarnya dia salji tau. Lepas tu salji memang betul-betul salji, tak ada air langsung. Kita orang keluar tengok hujan, tengok kena basah. Lebat weh. Kita orang tak boleh nak jalan. Kita orang jalan sekejap je, terus ni tengok basah. Tengok basah ni. Basah. Tengok basah tu. Aku pun kasut basah. Basah kasut. Basah kasut. Kuyup basah. Apa lagi basah? Aduh. Basah. Yang ni terus mandi hujan. Salji dah Salah. Tak. Dia bengong sikit. Sorry lah, baru belajar buat benda ni. Oh, macam ni. Okey. Apa tadi kau kata kau? Mandi basah sebab mandi hujan. Mandi plus hujan. salji. Mandi hujan salji Hujan plus salji. Hujan plus salji. Hujan dia lebat, salji dia pun lebat. Ya Allah, itulah. Hujan. Aku ingatkan salji saja. Kita orang ni baru je nak menyanyi lagu Hindustan, tapi tak sempat. Itu sajalah. Terpaksa balik airport balik semula sebab hujan. Dah pergi Hagia Sophia apa semua pun tak ada payung. Keluar-keluar je daripada dia punya metro tu kan, daripada tempat tu kan, rupanya tak ada peneduh langsung. Babe, kita boleh lalu atas. Sana. Boleh lalu atas maksud kau? Oh, daripada atas tu. Okey. Okey. Bas punya. Masuk bas punya. Okey, kita jumpa lagi. Nanti aku buat lagi vlog dia. Tapi best lah. Tempat lepak dia banyak. Tidur sini pun boleh malam ni. Okey, take care. Bye. Ni dia punya airport. Wah, airport dia. Dan dia ada metro kat bawah tu. Tengok hujan. Dah turun salji, lepas tu hujan balik. Memang sejuk kau-kau lah. Terbaik. Tadi kan banyak salji kat sini kan. Tengok sebab penangan hujan, aku tak ada salji langsung dah. Hilang terus salji. Tapi sejuk dia tu memang lebih sejuk sikit daripada Genting lah. Macam tu lah. Macam kau berada di Genting. Tengok dah tak ada dah. Sebab hujan punya pasal. Tadi betul-betul tau hujan. Dia dah bagi rasa salji sikit je. Tapi merasalah juga dalam jalan dalam selut yang salji. Selut salji orang panggil. Dalam salji lah. Kena panggil selut salji. Salji turun kan? Dia tak faham. Pijak tu. Dia pijak tu. Anjing. Okey. Baik. Assalamualaikum. Hari ni waktu malam. Waktu kat sini dalam pukul berapa dah kat sini? Pukul 8. 8.30. Waktu sini 8.27. Sekarang ni dekat Istanbul 8.27. Kat sana pukul 1.27. Berapa jam ya kira? Kira betul-betul tepat kan? Lepas tu beza 6 jam tadi kan? Lepas tu kita orang nak keluar jalan ni kan, jalan bandar-bandar Istanbul, tapi sebab hujan, kalau salji saja tak apa. Ni main dengan hujan. Lepas tu so duduklah sini kami. Sekarang ni baru 8.27. Kita kena tunggu, kita orang check in pukul 7.40 pagi esok. Tunggu je lah. 12 jam lagi. Sabar je lah. Ya, sabar je lah. Okay, nanti aku update lagi. Tunggulah tidur ke apa semua. Wifi pun tak ada. Dia kata wifi sini sejam, tapi sebab aku duduk bawah sekali, so tak dapat nak ambil wifi dia lah. Nanti dekat ni kot, pagi esok kot aku akan on wifi. Tak pun esok je lah dekat Finland dapat ada wifi daripada rumah Lily esok. Wifi dekat Finland je lah. Ya, aku update semua. Terima kasih sabar menunggu. Bye. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita orang punya flight ke Helsinki, Finland cancel. So kita orang pun dapat tahu lewat, sepatutnya malam tadi lagi, tapi kita orang tak check.
Kita orang datang pukul 3 pagi, 3:30 pagi waktu sini. Tengok-tengok flight kita orang cancel disebabkan bad weather, sebab ribut salji. Nak salji sangat kan, so ribut salji lah perjalanan tu. Dia orang tak boleh nak flight ke Helsinki. So kita orang punya flight akan ditunda pada esoknya 21 hari bulan. Dan kami, alhamdulillah, rezeki juga kami dapat hotel free dan juga makan free selama kita orang ada di hotel. Esok check out pukul 11, tapi kita orang check out awal juga sebab kita orang punya tak check out awal, kita orang punya flight pukul 3.15 petang. So kita orang boleh jalan-jalan dululah sementara nak datang sini kan. So itulah, alhamdulillah, syukur dapat juga rezeki berjalan-jalan di Istanbul sambil transit. Cakap bagi aku punya pen. Okay.